Ambillah berita ni jadi pengajaran, jadi peringatan kepada kita semua sesai. Assalamualaikum sesai. Jadi beberapa hari telah lepas sesai ada saudara kita inbox mari kepada kita tu untuk sapa berita ni supaya jadi peringatan lah dia kata tu sesai. Jadi maklumat berita je lagu ni sesai dah. Umur dia tu sesai letak di Tambun Botong, Ampel Nong Cik, Cangwat Patani, letak di wilayah Taning kita sesai dah. Jadi dia kata umur dia tu terpaksa orang dalam umur tu sana, orang keluarga dia semua tu terpaksa kena tinggal di kerja luar tempat. Luar umur lah dia kata, umur tu kena duduk sore mudah-mudah kata sana. Dan diri dia sendiri pun sana. Dia kata dia pun terpaksa kena pergi kerja di Bakok sana. Keluarga dia setengah lain tu pergi kerja Malay, dia tu pergi kerja di Bakok. Jadi umur tu duduk sore sana. Tapi dalam umur tu sana dia kata ada benda yang berharga. Yang pertamanya mah 3 kok. Yang keduanya duit 50,000 kok sana. Lepas pada dia tinggal lagi sana, dia kata bila dia klik mai siapa rumah tu sana, dia nampak pelik rumah tu, nampak sepengah ada orang cokeh, nampak sepengah ada orang curi nama dia kata tu. Lalu itulah dia pergi pergi tengok pergi posiak sana. Pergi cek-cek mari tengok. Dia kata benda-benda yang penting, benda-benda ada harga tu sana hilang belaka. Seperti tu ni mah 3 kok dan juga duit 50,000 kok sesat. Hak paling sedihnya sesat dia kata duit tu untuk dia buat umrah. Lalu pun dia pun pergi buat lah, dia kata mengikut undang-undang hak dia boleh buat, iaitu lapor polis, goyak kok Tok Nebel macam tu, dia kata buat kira semua sana. Dia buat mengikut undang-undang siap dah. Lalu tu sekarang ni pihak sedadu, pihak polis pun sana duduk carilah pencuri tu sesat. Dia ambil royal umum, ambil belakang, ambil semua jadi dia ambil lah semua hak nak jadi bukti untuk nak cari pencuri ataupun orang nyamuk yang sana. Jadi nak ayat kata sekarang ni dia kata tak ada jumpa lagi, tak ada boleh igat lagi pencuri. Marilah sama-sama kita berdoa lah kepada saudara kita hak ni supaya untuk nak igat orang curi tu dengan cepat sana. Dan juga dia bagi maklumat lagi sana dalam kampung dia sana, dia kata buat maya hajat dah, sebab kata orang nyuri ni sana bukan ni kali yang pertama dah. Bukan kata dia curi ni kali yang pertama dak. Dia kata acak kali berlaku dalam kampung dia sesat. Hingga kata orang dalam kampung tu buat maya hajat dah sesat. Tu jadi siapa yang kata tu dah sesat. Lalu tu lah sesat kita nak bagi tahu kepada sesainya, kita boleh ambil ke pengajarannya sesat. Umur kita tu bila kita nak tinggal di mana-mana, lebih lagi kita nak tinggal di kerja sana. Jangan letak umur kita duduk sore saja. Carilah orang saudara-saudara kita ke rumah tu, minta tolong tengok satu. Yang keduanya sana, duit ada bagai-bagai hak mana ada harga, tak kira duit, tak kira mah, dan juga surat tanah hak paling harga, paling ada hak penting sana. Kita ambil taruh kok lain sana. Takutnya jadi macam ni, jadi pengabaran hilang sana. Sebab kata bila tak ada orang dalam rumah ni sana, dia memang lah kita tak ada orang jaga lah sana. Mudah sangat dia mau nak pergi cokeh, mudah sangat dia mau nak curi sana. Sekadar ni lah sesai kita nak sapa kepada sesai malam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.